kita di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada pada hari ini di dalam kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan anak cucu cicit Bani Adam alaihissalam, iaitu salah satu daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kemuliaan cucu cicit Bani Adam melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Allahu Akbar. Ayat Al-Quran yang sama-sama kita ingin kongsi pada pagi ini dengan imtisal amr, permintaan daripada sahibul makan, sahibul bait, iaitu Tuan Guru Abi Afaillah, Ustaz Afaillah, yang meminta kepada saya untuk sama-sama kongsi ilmu sebentar sebelum kita menunaikan solat sunat isyraq sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang solat subuh berjemaah kemudian menunggu sampai matahari terbit, disebutkan dalam riwayat tersebut bagaimana syarah daripada ulama, iaitu apabila kita duduk dalam masjid, masalan contoh kita hidupkan solat berjemaah subuh, kemudian kita menunggu, iaitu dengan niat iktikaf sampailah waktu isyraq. Apa waktu isyraq tu? Kalau kita tengok macam apa ni, jam ataupun kalender, takwim, dia ada waktu zuhur, asar, dia ada imsak kadang-kadang, lepas tu ada syuruk. Syuruk ni kalau ikutkan ulama, syuruk ni bukan waktu isyraq. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW sebentar tadi, barang siapa menunggu sehingga waktu matahari terbit, salat sunat 2 rakaat, dapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah sempurna. Ini hadis ni Rasulullah SAW nak bagi tahu kepada kita, sebenarnya di sisi Allah SWT buat haji dan umrah dia tidak ada kuota. Macam kat Malaysia dia ada kuota, nak pergi haji umrah, pergi hajilah khususnya. Ini kita punya saudara-saudara mara kita yang sanak saudara mara, jiran tetangga ke, yang pergi menunaikan haji, flight masih lagi ada lagi flight nak pergi ke sana. Yang paling penting sebelum wukuf di Arafah mereka ada ke sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Siapa yang tidak Arafah maka tidak ada haji bagi dia. Sebab tu mereka semua kena pergi sebelum 9 Zulhijjah. Selalunya Malaysia 8 Zulhijjah, 7 Zulhijjah paling akhir. Sebab di sana ada tarwiyah. Hari tarwiyah bersiap sedia untuk pergi menunaikan haji. Jadi orang yang pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebut labbaik Allahumma labbaik, kan? Itu menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala melalui seorang insan, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan para nabi. Dulunya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pergi dekat padang pasir. Setelah beliau duduk di baginda, duduk di mana? Duduk di Palestin. Yang kita selalu doa, kita dengar Tok Imam doa, dan hari ini semuanya berlaku apa nama, genocide, kan, pembunuhan yang tidak ada tidak ada belas kasih. Ini Yahudi hari ini membedil
orang Islam. Dan kita selalu doa. Sebenarnya itu tempat Nabi Allah Ibrahim AS. Dulu Nabi Allah Ibrahim AS duduk di sana. Kemudian Nabi Allah Ibrahim minta dengan Allah Subhanahu Taala untuk dapat zuriat, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Taala melalui Sayyidatina Sarah. Itu bini, itu isteri Nabi Allah Ibrahim yang pertama. Tapi Nabi Allah Ibrahim, Sayyidatina Sarah, dia ada pembantu namanya Sayyidatina Hajar alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu Taala dengan sebab ini bab ni kalau perempuan dengar mau ada yang ada suami kena tarik telinga. Sebab Sayyidatina Sarah akhirnya kahwin dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab Nabi Allah Ibrahim nakkan anak, nakkan zuriat. Jadi akhirnya Allah Subhanahu Taala dengan izin Allah Subhanahu Taala berkahwinlah Sayyidatina Nabi Allah Ibrahim dengan Sayyidatina Hajar alaihassalam. Apabila sudah berkahwin, ini resam poligami. Asalnya mulanya bagi, tapi akhirnya ada perasaan. Tak boleh tengok bini dia yang kedua tu, madu je lah. Jadi akhirnya diminta, wahai suami, bawalah Hajar ni, aku tak nak lihat dia. Mula-mula dibagi. Inilah sifat wanita. Macam mana pun dia ada perasaan yang mengatakan suaminya sudah kahwin orang lain, walaupun sebenarnya madu je. Jadi akhirnya dia kata, bawa Hajar ni. Ditakdirkan Allah SWT, Hajar tu pun mengandung. Sayyidina Hajar alaihissalam mengandung, bawa. Dipendekkan cerita, Nabi Allah Ibrahim AS sampai ke bumi tandus, bumi kering kontang, bumi tak ada orang, bumi gersang, tak ada orang. Allah SWT kata, wa'azzim fin nasi bil hajj. Wahai Nabi Allah Ibrahim, panggil mereka. Jadi kalau kita fikir duduk dalam satu bilik yang kosong, orang tak ada kat kawasan ni, panggil. Apa orang panggil dia? Gaya lam alif, gila. Orang gila panggil orang, tak ada orang. Itu panggil monyet boleh lah. Itu monyet pun kalau tahu bahasa dia. Kalau tak tahu tak datang. Tapi Allah dah bagi tarbiyah kat kita sini. Kalau kita ikut perintah Allah, kita ikut apa yang Allah suruh, benda yang mustahil tak mustahil, benda yang tak logik jadi logik. Kan? Hari ni banyak orang fikir logik, tapi dia tak perasan ilmu Allah lebih logik daripada segala-galanya. Lepas tu kita tengok Allah SWT suruh, ya Ibrahim, ya Khalili Ibrahim, wahai pilihanku Ibrahim, panggil Allah. Panggil apa? Panggil tetamu Allah. Macam kita hari ni, kita yang berada di dalam masjid rumah Allah, ini sebenarnya panggilan tu adalah panggilan azan. Allahu Akbar, Allah. Itu panggilan juga. Jadi kita sambut panggilan Allah SWT. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab ni, wah, ini orang kata macam, kalau lihat ni badan-badan kamu ni macam Sayyidina Umar juga lah. Tapi Sayyidina Umar lagi lagi digeruni. Dikatakan kalau Sayyidina Umar Al-Khattab kalau lalu dekat kawasan, di sana semua orang bertempiaran lari. Macam Sayyidina Hamzah juga. Sayyidina Hamzah bapa saudara Nabi, Sayyidina Umar sahabat Nabi SAW. Sayyidina Umar Al-Khattab disebutkan dalam riwayat, andai kata Sayyidina Umar lalu, bukan Sayyidina Umar lalu, bayangan Sayyidina Umar, syaitan akan bertempiaran lari. Wah, ini luar biasa. Ini kita duduk, syaitan duduk lagi. Bukannya apa, kita duduk dia lari. Ini bayangan, bayangan yang dilalui oleh Sayyidina Umar Khattab. Syaitan tahu, ini tadi Umar lalu ni, jangan lalu sini. Sampai jangan lalu sini, aura ada. Jadi kita semua
khususnya kamu semua yang bersama daripada Darus Salihin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita jadi macam mana bayangan Omar tadi tu. Kita tak boleh jadi Omar. Kita jadi bayangan Omar pun tak apalah. Bila syaitan tengok, jangan syaitan tengok, you are my best friend. Jangan syaitan kata kamu adalah kawanku. Itu susah. Jangan. Kalau boleh, biar kita nama kita didengar oleh syaitan. Syaitan tahu ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi kita berfikir, pasti syaitan lari. Jangan kita zikir, syaitan duduk sebelah. Kau bukannya zikir. Orang zikir, kau tidur. Kan? Orang patutnya bila zikir, syamir bin zikrullah, seronok dengan zikrullah, ta'annas billah, rasa seronok dengan berzikir kepada Allah SWT. Sebab tu ada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Zulyadain ataupun Zulbijadain. Dia ini dulunya dia kafir. Dulu dia bersama dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah, orang-orang yang yang kufur pada Allah. Akhirnya dia taubat kepada Allah, dia insaf kepada Allah. Inilah tujuan hidup kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira lah dia lawyer ke, jangan jadi lawyer buruk sudah. Lawyer peguam ke, dia arkitek ke, dia dia guru ke. Ini malam hari guru. Ini semua, kalau kita lihat, ini semua siapa pun, sebagai penjurutera, engineer ke, doktor ke, apa semua berkat guru. Sebab tu kita jangan lupa guru kita. Kat mana pun kita dah lepas, khususnya belajar kat Darus Salihin, yang mengambil ilmu daripada Ustaz Ustaz Syairul ke, ataupun pelajar-pelajar yang ada dekat Manakib, ambil ilmu daripada Ustaz Fakir, ambil ilmu daripada Ustaz Nazir, ambil ilmu ada khususnya daripada pembimbing di Manakib ini, Abi Ustaz Ahmad. Jangan lepas dah habis belajar mana-mana pun, belajarlah tinggi mana pun, bila jumpa guru ingat, ini guru yang pernah ajar saya, yang pernah bimbing saya. Sebab itu Rasulullah SAW mengajar kepada sahabat Nabi SAW. Walaupun kita hari ini maulid Nabi, kita bangun kan, mahallul qiyam, sallallahu bangun. Walaupun memanglah dalam syariat tak ada pun kata bila baca tu kena bangun, tapi perasaan kita menghormati dan memuliakan. Sebab itu Nabi Muhammad SAW, Yaumul Ayyam, satu hari Nabi SAW duduk dengan seorang sahabat, bukan duduk dalam jemaah sahabat Nabi di satu desa, satu kawasan. Ketika mana Rasulullah SAW ketahui dia itu adalah ketua, pemimpin, ketua lah, pimpinan dalam jemaah tersebut, maka Nabi SAW nak ajar supaya muliakan ketua ni, muliakan pemimpin ni. Nabi kata, "Qumu ila sayyidikum." Bangun pada pemimpin kamu ni. Baru sahabat bangun. Tapi Nabi memang sifat Nabi, kalau Nabi lalu orang bangun, Nabi suruh turun. Nabi kata duduk. Sebab Nabi tak nak menunjukkan bahawasanya aku lalu mesti bangun. Nabi, sifat Nabi tawaduk. Tapi kita takrim, kita tahrim, maknanya kita muliakan, kita mengagungkan. Sebab tu bila selawat mahallul qiyam, kita bangun. Jangan pula tambah pula, oh majlis ni ada Nabi, majlis ni tak. Tujuan kita bangun untuk mengingati baginda Nabi Muhammad SAW. Dipendekkan ini pukul 7 belum lagi. Ini berapa? Syuruk berapa? 7-5 minit kan? Dia begini, bila kita tengok waktu tu ada dituliskan waktu syuruk, itu maknanya matahari baru terbit. Apa makna matahari baru terbit? Dalam kitab disebutkan matahari ni kalau naik namanya satu galah.
Satu galah tu daripada permukaan laut. Kalau kita pergi laut, kita akan nampak matahari naik. Itu namanya matahari naik, itu namanya syuruk. Ini membebaskan di antara dua hadis. Satu lagi hadis Nabi kata, aku melarang kamu solat waktu matahari terbit. Tadi Nabi kata, setelah kamu solat subuh, kemudian sampai matahari terbit, kemudian kamu solat 2 rakaat, dapat pahala seperti menunaikan haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi bila Nabi sebut sempurna menunaikan haji dan umrah waktu matahari terbit, yang satu lagi, jangan kamu solat waktu matahari terbit, kan dua hadis yang bertembung, satu suruh, satu tak. Jadi dalam mazhab Syafi'i meletakkan garis panduan, iaitu mutanaqid baina hadisain, iaitu dua hadis yang bertembung. Sebab tu kita kena cari ulama. Ini ada orang ayat Al-Quran hadis. Habis kalau jumpa hadis ni, nak ikut yang mana? Sudah pening kepala. Satu kata Nabi suruh solat, satu kata Nabi kata tak payah solat. Jadi apa ni? Solat tak solat. Jadi tasul. Tasul. Jadi bukan tasul, tersasul. Tak boleh. Jadi macam mana? Jadi kata ulama, satu galah berapa minit? Maknanya daripada dia sebenarnya, ni kalau nak cerita lagi panjang lah. Yang dikatakan imsak, yang dikatakan sahur, yang dikatakan, ini semua ada. Ini tengok matahari ni, bulan ni sebenarnya ada. Dia ada dia punya, apa dia punya? Dia punya keadaan dan istilah. Matahari naik tegak, apa nama dia? Matahari turun bawah sikit, lepas matahari tegak. Semua ada nama. Ada nama istiwa, ada nama zawal, semua ada nama. Ada nama syuruk. Ni syuruk, matahari baru terbit. Jadi kalau matahari baru terbit, satu galah sama dengan 4 minit. Sebab apa? Sebab matahari ni sebenarnya memang dah keluar dulu. Tapi yang dikatakan satu galah tu, bila dia naik, satu galah. Bila kita tengok daripada laut, kita nampak matahari naik, itu namanya syuruk. Satu galah. Satu galah 4 minit. Jadi macam mana nak kenakan hadis tadi? Satu galah 4 minit kali dengan 4. Sebab satu galah 4 minit. Jadi nak bezakan dua hadis tadi, 1, 2, 3, 4. 4 galah. 4 galah 4 galah. Satu galah 4 minit. 4 galah 16 minit. Ahsan. Ni betul. 16 minit. Jadi 16 minit tu tengok waktu syuruk tadi tu. Waktu syuruk, kalau dia kata waktu syuruk 7 1 minit, tambahlah dengan 16. Jadi 7:17. Bila 7:17, itulah waktu isyraq. Itu mengikut apa yang saya ambil daripada guru saya semasa saya mengaji ilmu di Darul Mustafa di Tarif Hadramaut Yaman. Selalunya ditambah 16 minit. Walau bagaimanapun, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan lebih kuranglah 14 ke 16. Walhasil, jangan terlalu cepat. Jangan lepas subuh je terus solat subuh. Solat sunat apa ni? Solat sunat isyraq. Bila masuk bang, dia kena masuk betul-betul. Bila dah masuk baru boleh. Dapatlah pahala seperti menunaikan haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Itu apa? Belum lagi. Ini kita ambil keberkatan waktu isyraq. Saya bila saya belajar di Tarif Hadramaut, guru yang namanya guru, kalau dia mengajar waktu subuh, hantar kat Malaysia. Dulu mengajar dekat Johor Bahru. Beliau datang tazkirah lepas subuh. Selalunya macam tu juga. Lepas subuh mesti ada wirid, ada zikir. Lepas tu ada tazkirah. Dia bercakap, dia akan tanya. Dia tanya sahabat saya Habib Ali Zainal bin Al-Hamid, kam waktu isyraq.
Pukul apa isyraq? Ini kalau pelajar yang duduk Malaysia tak tahu, dia ada ente mati di Malaysia. Kamu tak tinggal kat Malaysia. Ini guru. Inilah guru. Guru bukan sekadar ilmu, bukan sekadar cakap tak serupa bikin. Dia kata, kita semua kena solat sunat isyraq. Orang isyraq dia balik, dia tidur. Kan? Orang dia suruh baca zikir. Dia balik. Melainkan dia penat kan? Contoh dia bawa balik daripada Indonesia ke, balik daripada jauh, itu tak apalah. Ini dia suruh buat, dia tidur. Itu Allah SWT. Allah SWT tempelak, Allah SWT tegur para guru yang bercakap. Orang Singapura kata cakap tak serupa bikin. Allah SWT tegur, atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Allah SWT tegur. Ini ayat ni khusus untuk Bani Israel. Bukan Bani Israel, Ahlul Kitab. Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni dia adalah pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa setelah Nabi Musa dan Nabi Isa wafat. Jadi bila Nabi wafat, dia ada pengikut yang masih memegang kitab Taurat, kitab Injil. Jadi dipanggil Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni dia tahu apa yang ada dalam ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi bila Nabi Musa dan Nabi Isa hilang pula. Yelah, Nabi Isa hilang lah. Nabi Musa wafat. Nabi Isa naik ke langit. Nanti Nabi Isa akan turun balik. Nabi Isa akan buat the final justice. Dia akan buat pengadilan yang terakhir. Sebab dia akan balas balik apa yang orang buat padanya. Dia akan jawab balik. Dia kata, kamu sebenarnya bukan salib aku tak kamu salib, kamu silap. Sebab Allah pelihara aku. Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah dia dibunuh oleh mereka, tidaklah ia disalib oleh mereka, melainkan aku wajahkan orang lain sepertinya. Itulah sebab tu hari ini disebut Kristian. Kristian ni sebenarnya bukannya Nabi Isa. Yang hari ini orang sebut Jesus. Sebenarnya Jesus tu Nabi Isa lah. Tapi bukan Jesus tu Son of God. Bukan anak Allah, anak Tuhan. Ini bukan. Nabi Isa dinaikkan ke atas langit. Nanti Nabi Isa akan turun balik. Bila masanya? Wallahu a'lam. Tapi kalau Nabi Isa turun, maknanya dunia ni akan berakhir. The end of the world. Tapi bukan kita cerita pasal tu. Kita nak ceritakan mengenai nikmat yang Allah berikan, jangan kita sia-siakan. Di antaranya nikmat waktu. Nanti masuk isyraq, kita salat isyraq. Itu sebut balik mengenai Allah Subhanahu Taala muliakan waktu tadi. Tambah 16 minit tadi. Jadi kita salat isyraq. Allah selamat. Apa tadi saya cerita? Lupa pula. Apa tadi? Sebelum isyraq tadi. Itu Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa. Atakmuruna an-nasa bil birri. Iaitu Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ni akhirnya menyeleweng. Samalah juga Allah sifatkan guru yang mengajar tapi dia tak buat. Dia sebenarnya yang paling patut buat guru. Barulah kesan daripada anak murid. Ini anak murid disuruh, tapi guru goodbye. Guru tak buat apa yang dia cakap. Tak ada kesan. Sebab tu hari ini banyak perkara-perkara yang berlaku hari ini disebabkan kesalahan dan kesilapan guru. Bukan guru tu salah tak ngajar. Ngajar tu semua orang boleh. Tapi nak dapat guru yang murabbi, guru yang mendidik, guru yang membimbing, guru yang mentarbiah, ini bukan mudah nak jumpa. Kalau dah jumpa, jaga betul. Sebab satu hari nanti kalau dia diambil oleh Allah, masa tu kita akan rasa
menyesal. Kita kata, Allah, dulu masa dia ada, aku tak ambil betul-betul ilmu dia, aku tak betul-betul belajar dengan dia, aku tak betul-betul bersama dengan dia. Jadi siapa pun ada guru, dalam hatinya dia mesti rasa sayang dengan guru, mesti rasa kasih dengan guru ni. Kalau rasa kasih dengan guru, sayang dengan guru, hari guru bagilah hadiah, ini guru pula bagi hadiah. Kena plan lah. Ada apa-apa bagi dia, walaupun sebatang pen. Walaupun sebatang pen. Ini pen, berapa harga pen? RM3 je. Kotak apa, rokok apa rokok? Ini nak beli mahal-mahal, benda lain boleh. Bagi guru. Kalau di Yaman ada, bukannya batang pen, kain siwak, kain sugi tu. Sebab kain sugi ni, kalau di Yaman ada, kalau masjid, keluar masjid kan ada orang jual kain sugi. Beli kain sugi je, dia pergi jumpa guru dia. Nah, bagi kawan. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, tahadau tahabu. Nabi kata, saling berhadiahlah kamu, nescaya kamu akan kasih mengasihi. Jadi kalau siapa nak kasih mengasihi, selalu bagi hadiah. Kalau tak bukan hari jadi, dia pun bagi dulu. Sama dengan suami isteri. Suami jangan dekut, nak tunggu waktu anniversary je. Anniversary tak bila ni. Bagi sekuntum mawar merah. Bagilah bunga. Ini bunga pun payah nak bagi. Bagi bunga. Ini kalau bunga payah nak bagi, apatah lagi sebentuk apa? Emas. Sebentuk cincin emas Habib Jewels. Saya tahu Habib Jewels ataupun limpokong. Ataupun beli emas. Ini hari ni, ini hari, jangan sampai kalau ilmu yang saya belajar, satu hari nanti mata wang kita ni semua dah tak ada apa dah. Manusia akan tukar. Sebab apa? Sebab rosaknya mata wang. Tengok hari ni, orang dah boleh pencetak duit dah. Tak payah tunggu bank negara, dia cetak duit sendiri je. Palsu lah tu, scammer banyak kan. Jadi kalau boleh kita usahakan, kita adakan beli emas. Ini sebab cerita emas-emas, masa sikit ni 1 minit lagi. Jadi saya nak kongsi ada satu kisah. Ini kisah ni saya cerita, saya dengar daripada guru saya juga. Cerita ada seorang ulama hebat, Masya Allah, Ta'ala. Dia itu seorang pendakwah. Dia berdakwah kalau mengajar, Masya Allah, hebat mengajar. Kat mana-mana mengajar. Ini terbiah pada yang bercakap juga. Datang Muar kita bercakap juga. Ingat kat KL, datang Darussalim pun kita cakap juga. Itulah bila kita dah letakkan diri kita nak jadi orang yang berkongsi ilmu, memberikan manfaat. Dengan ilmu kita sampai. Tapi bukan dengan ilmu saja, dengan apa saja. Kalau kita sebagai orang yang bijak dalam ilmu ilmu wiring, kita gunakan ilmu tu untuk bagi manfaat pada anak bangsa kita. Kita ada ilmu pertukangan. Kamu semua ada ni, ada apa bahagian macam apa dipanggil kemahiran ada. Kemahiran. Jadi nanti bila dah lepas ni, ajar orang, walaupun tak boleh jadi talk share. Jangan sibuk nak pakai serban. Oh, saya dah belajar dengan Ustaz Errol, saya kena pakai serban. Jadi jangan jadi satu orang dia balik Mekah. Semangat dia balik Mekah, dia pakai jubah, pakai serban. Lepas tu ada solat jenazah. Bila dia masuk dan sembahyang solat jenazah, dia pakai jubah, pakai serban. Rupanya Tok Imam masa tu sakit perut. Tok Imam sebenarnya sakit perut, tak datang. Orang masuk, orang tengok, Masya Allah, tengok orang tengah semayang, tengah zikir, itu Tok Imam. Dia tengah tunggu, dia dah sampai awal lagi. Padahal dia sebenarnya menumpang je. Dia jalan, tiba-tiba dia tengok ada surau, dia berhenti. Tapi sebab dia pakai jubah serban,
Orang ingat itu imam. Rupanya ada sembahyang jenazah. Jenazah dah sampai. Lepas tu semua orang tunggu. Mana tu imam? Apa boleh tu imam? Tu imam. Dia pun tunggu. Lepas tu orang kata, tu imam, solat jom. Rupanya yang jenazah sembahyang bersama tu, orang yang datang tu pun semua orang luar. Tak tahu tu imam sebenar. Yang diingat ini tu imam. Lalu semua orang kata, tu imam, jomlah solat. Dia kata, tunggulah imam. Lepas tu ada orang kata, Masya Allah, rupanya tu imam sini tawaruk mana? Orangnya rendah diri. Dia pun kata, tu imam, jomlah ni jenazah dah ada. Lepas tu dia pun kata, macam mana saya nak sembahyang? Dah pakai macam ni. Lepas tu, memang saya dengar orang sini kata, tu imam sini ni memang orangnya rendah diri. Kadang-kadang dia tolak orang lain jadi imam. Ni imam. Lepas tu dia pun tolak imam. Jenazah ada di depan. Dia pun ada orang pula. Pak Imam, nanti jawab. Okey tak? Okey? Okey. Pak Imam dah. Imam. Allahu Akbar. Buat semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia rokok. Orang ni ada yang belakang. Ini sembahyang apa ni? Ini sembahyang apa ni? Ada rokok. Rokok. Lepas tu ini dah. Sami Allah. Sembahyang jenazah. Apa ini sembahyang jenazah? Satu rakaat. Lepas tu Allahu Akbar. Masuk rakaat kedua. Rokok lagi. Ada yang kata sembahyang jenazah 4 rakaat. Sembahyang jenazah ada rokok, ada iktidal. Habis Assalamualaikum sampai duduklah. Tasyahud akhir. Kalau lepas tu orang ada yang pelik. Sembahyang apa? Sembahyang apa ni? Sembahyang jenazah ke sembahyang? Lepas tu habis sembahyang, doa. Habis orang tanya, Pak Imam, tadi kita sembahyang apa ya? Sembahyang jenazah lah. Sembahyang jenazah. Saya tahu sembahyang jenazah ni 4 takbir, takbir dia bukannya 4 rakaat. Lalu dia kata, saya telah dikasyafkan Allah. Mau ingin kepala gemih. Ini mengarut. Itulah dia. Dia kata, saya telah dikasyafkan oleh Allah. Saya nampak mayat. Nampak jenazah ni dia banyak dosa. Saya sembahyang 4 rakaat. Inilah dia. Itulah dia. Atamuruna nasa bil birri. Disuruh orang solat jenazah, dia tak solat. Disuruh orang sembahyang, tak sembahyang. Disuruh orang zikir, tak zikir. Jadi jangan jadi orang macam ni. Mudah-mudahan kita diberkati dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan petunjuk dan hidayah dalam hidup ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah angkat musibah, malapetaka, bencana, wabak penyakit yang ada pada hari ini, khususnya di negeri dan negara ini. Dan kita minta kepada Allah, Allah selamatkan seluruh umat Islam seluruh dunia, khususnya saudara kita di bumi Palestin. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam hidup mereka, disenangkan dalam hidup mereka, dimudahkan dalam hidup mereka. Dan mudah-mudahan Allah SWT kuatkan umat Islam. Mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan yang sebenarnya di sisi Allah SWT. Amin thumma amin ya rabbal alamin. Alamana wa sallallahu alaihi wasallam wa alamana wa sahibul makan Abi Athaillah wa alamana wa sayyidina Rasulullah wa alamana wa Syekhuna al-Karim Kiai Muzaki Shah wa alamana wa sayyidina Rasulullah SAW. Ya Allah berikan kesembuhan kepada Kiai Muzaki Syah dan juga kepada seluruh murid-muridnya, seluruh pembimbing imam-imam manaqib. وعلى من وصل وسلم وسلم وعلى من سلم وسلم وعلى كل من صلى إلى حضرة الفاتحة.